habiskan kerja aku. You all pernah ada dalam situasi seperti itu? Forcing yourself to focus sebab nak complete a task? Locking in? Locking in? Apa tu? The Great Lock-in atau gelaran yang biasa digunakan, locking in is a trend di TikTok di mana Gen Z menjadi hyper-focus untuk end 2025, right? Goal ini terdiri daripada keinginan untuk hidup lebih sihat, trying to save money atau untuk perform better untuk pelajaran atau di tempat kerja. Gen Z mengisytiharkan bahawa trend ini berlangsung dari September hingga Disember. And this is because it's meant to galakkan lebih ramai orang untuk actually try to capai goal mereka in the given time frame. Other people di TikTok dan Instagram boleh jadi sumber inspirasi dengan success story mereka. Many Gen Zs menggunakan cara ini untuk mencapai goal peribadi mereka. Tapi ada juga beberapa syarikat yang cuba incorporate this trend untuk mencapai corporate goals such as better sales numbers or getting more clients. Tapi ada juga yang memberi amaran untuk berjaga-jaga kerana trend ini boleh menyebabkan tekanan or burnouts jika tiada the right balance. So, apa pendapat you all? Trend ni berkesan atau tidak? And have you tried to lock in?